Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang jam pukul 4 pagi dekat Mekah. So, kita menghala ke Masjidil Haram untuk menunaikan salat subuh. Cuaca dekat Mekah sejuk. Macam biasa, saya tak boleh bawa record dalam Masjidil Haram. Boleh, tapi saya tak boleh guna decoder ni. Saya masih tak cerita lagi kenapa saya tak boleh guna kan. Ada cerita dia, ada ujian dia. Jom, saya bawa korang momen pagi-pagi di Mekah. Ini Sam dekat bangunan Safa. Rasa bangunan Safa. Nani? Safwa, bangunan Safwa. So kat dalam ni ada macam mall-mall. Banyak lah. Okay, saya bawa korang jalan-jalan. Assalamualaikum. Siti Nurhaliza. Malaysia boleh. Ibu apa cakap? Ibu masuk shopping mall dah tak ingat dah suruh dah. Assalamualaikum. Apa khabar? Kabar baik. Kabar baik. Cantik-cantik kedai. Baju cantik-cantik. TV. Masya-Allah. Gerak-gerak. Meeting. Very nice. Very nice. Hari ni beli kasturi. Hail. Beli kasturi. Ini kasturi kasih murah sekali. Murah. Bukan kasih mahal, Masya Allah. Semua Masya Allah. Malaysia sini-sini Ali kasih Syukri, murah Ali sekali. Syukri. Ali Syukri. Ali Syukri Mekah. Thank you, Hail. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. InsyaAllah. How are you? This is my friend. What is your name? Sam Mahathir kecil. Bukan. Ini lagi satu istri yang personal. Allah ini lagi satu. Astaghfirullahaladzim. This is my wife, one and only. Satu kali. Satu lagi Arab insyaAllah ada. Baru kahwin, jangan macam-macam. Berapa istri? Dua. Satu cukup. Satu cukup. Jangan, dia mendoa-doakan. Satu pun dah tak larat ni. Satu isteri pun dah tak larat dah. Jom lah, kita balik dulu. Bahaya tempat ni. Jom balik dulu.
Sekarang kita nak turun. Kita nak buat sedekah-sedekah sikit dekat orang-orang yang berpuasa di pekarangan hotel kita. Let's go sayang. Alhamdulillah. Hajar lapar, hajar. Hajar. Enak. Enak. Oh Allah, sedap ya. Saya ambil apa? Kalau banyak-banyak menu ni semua, saya ambil ni. Ini nasi putih sikit. Alhamdulillah, saya perasan dekat sini ramai yang bersedekah, ramai yang bagi share makanan percuma dekat orang sekeliling. Jadi kat sini memang rezeki tu telah Allah tetapkan. Okay. So kadang-kadang bila orang minta sedekah tu, kita yang automatik rasa macam macam ambil. Kita pun tak tahu kita ada duit ke tak kan. Kita kat sini Sam bukannya banyak cash, tapi Alhamdulillah kad boleh pakai. Saya memang buat international card. So kejap lagi kita nak berbuka. Hari ni Sam tekak sakit sikit. Rasa sakit sikit sebab pagi tadi subuh lari bawa ibu, lari tolak troli, tolak apa, kursi roda, excited. So hari ni rasa sikit tekak tu kering. Semoga Allah memudahkan. Selamat berbuka puasa. Alhamdulillah.